Okay, Assalamualaikum and hi. Kali ini kami akan keluarkan satu lagi demo video berkenaan dengan sistem template terbaru kami, iaitu Mudah Kira Zakat MKZ. Okay, untuk zakat ni pengiraan dia untuk request lah. Okay, request actually kami terima request daripada tahun 2023. Okay, daripada satu klien ni untuk buat pengiraan dalam bentuk zakat. Kami ambil masa juga sebab setiap kali kami terima request, kami akan buat research and then akan tengok dulu macam mana berkenaan dengan pengiraan apa semua dan beberapa rujukan lah yang kami kena buat. Okay, so pada masa yang sama kami ada terjumpa satu template ni, okay, daripada saudara kita. Kami tak pasti daripada mana, iaitu daripada Mr. Arif Jamil. Okay, this one dia ada bagi dia punya email sekali. Okay, this one template yang originally daripada dia, iaitu zakat calculator. So dia ada bahagian in English lah, full in English dekat sini. Okay, ni semua adalah asalnya daripada saudara Mr. Arif Jamil ni lah. Boleh tengok kami ada kepilkan sekali dekat bahagian zakat calculator untuk bahagian BI. Okay, untuk MKZ ni, okay, disebabkan atas request daripada klien tersebut dan juga kami ada buat research, kami keluarkan satu bahagian yang ada yang asal template ni kami kekalkan, iaitu summary in BI and then juga zakat calculator. Cuma kami cuba untuk convert, maksud dia convert in BM, okay, kepada bahasa Melayu dan bersesuaian dengan zakat di Malaysia. Okay, so kami rujuk lah. Mostly kami rujuk pada laman web Zakat Kedah sebab kami duduk di Sungai Petani. So of course kita kena tengok zakat di Kedah macam mana pengiraan dia apa semua. Dia kalau ikutkan semua sama saja zakat, cuma perbezaan ada dari segi haul and then dia punya nisab. Okay, kena check daripada laman web masing-masing lah untuk zakat masing-masing. Okay, so kami keluarkan zakat, bahagian zakat pengiraan ni di bahagian Rizwan, ringkasan BM. So dekat sini kami just convert daripada Mr. Arif tadi dan kami kepada BM, and then kami ada tambah baik kat sini lah. Okay, kami ada adjust apa semua dekat sini. So kami ada buat beberapa adjustment dari segi nak bersesuaian dengan pengiraan di Malaysia. Okay, so macam ni kami ada yang kami kekalkan, ada yang kami tambah baik. So boleh nampak daripada segi perbezaan lah. Kalau nanti user boleh tengok dekat summary in BI and then juga ringkasan in BM. Okay, so boleh tengok dekat sini di semua bahagian. So kami ada note dekat sini yang bersesuaian lah. Okay, and then okay, boleh dekat sini, okay, contoh this one BM. Okay, kalau in BI, kalau nak double check, boleh pergi kat bahagian sheet calculation in BI. Okay, untuk BM, okay, this one kami tambah baik dari segi tambah daripada segi tahun and then kadar zakat. Sebab kalau ikutkan in BI, dia dah formula tu dia dah siap 2.5. Okay, and then dekat bahagian ni juga untuk yang BM kami tambah baik daripada tahun. Okay, kat sini kami note. So user just set dekat sini kami ada letak note lah, tahun kiraan bila cukup haul kena setahun. So dekat dalam zakat, okay, kalau untuk yang ni basic info lah berkenaan dengan zakat, dia dua syarat utama, kena cukup haul kena setahun, and then another one ialah nisab dia lah. Okay, cukup nisab. So baru syarat wajib bayar lah untuk zakat. Okay, zakat ada beberapa jenis lah. Okay, untuk Malaysia, okay, kalau kita tengok dekat laman web mana-mana bahagian negeri lah. Okay, so dia ada beberapa jenis zakat. So dekat sini ada yang kami tambah baik daripada sudut bahasa, okay, and then adjust daripada sudut perkataan apa semua. Kalau ada yang bahagian kami tak pasti asal Mr. Arif daripada mana, Jamin daripada mana, so kami cuma olah lah ayat sama dengan Malaysian punya bersesuaian tu. Okay, so nanti user boleh tengok, boleh play around dekat sini. So akan ada bahagian item-item yang terlibat dalam pengiraan zakat. Okay,
So dekat sini kami juga ada masukkan satu bahagian iaitu zakat info share with love. Okey, yang ni sepanjang kami buat research berkenaan dengan zakat and then tambah top up ilmu lah apa yang ada berkenaan zakat. Dekat sini antara gambar dan juga rujukan yang user boleh tengok dan pengiraan sekiranya berminat lah untuk tengok untuk tahu lebih detail berkenaan dengan zakat. Of course, kita as a business owner ataupun dari segi pekerjaan pun, mana-mana pun dia syarat dalam rukun Islam kita, of course kita kena bayar zakat kan. So, pastikan dua syarat utama tadi iaitu cukup haul and then cukup syarat nisab lah mengikut negeri masing-masing. Okay? Dan baru kita start bayar lah. Okay. Okay. Di sini ada jenis zakat harta. So, dekat sini antara zakat yang kami take note lah. Okay. Untuk bahagian this one. So, ada yang mungkin takkan ada dekat bahagian sini. Kalau misal kata user nak request, boleh je adjust untuk request custom made. Sebab so far kami adjust ni yang kami tambah baik lah. Okay, kita tunjuk yang tambah baik. Daripada asal Mr. Arif adalah dari segi dekat sini. Macam contoh zakat simpanan. Okey, sekejap kat sini. Zakat pendapatan. Okey, kalau ikutkan kami banyak rujuk daripada laman web Zakat Kedah. So, ada bahagian zakat pendapatan, dia ada kaedah. Kaedah A, kaedah B. Macam kaedah A ni, zakat pendapatan tanpa tolakan. So, tak tolak. Just ambil pendapatan kasar tu, just masukkan. So, nanti dia akan kira. So, katakanlah, kalau kita tengok laman web, okey, untuk zakat Kedah. So, nisab dia adalah 38,618,66. So, katakanlah, okay, kita refer on zakat Kedah lah. Kenapa kami letak kadar zakat dekat sini, rate zakat kat sini, persen dia. Kalau ikutkan semua yang kami search, dia cakap 2.5. Okay, so kalau kami rujuk laman web zakat Kedah, dia akan note kat situ 2.577. So, user kena ikut zakat rate di negeri masing-masing lah. Okay. So, kita note dekat sini. So, nanti sistem akan automatic kira berdasarkan rate yang current rate yang kita set. Okay. First set tahun. Okay. And then set persen untuk zakat. And then berapa amount, okay, ikut item masing-masing. Contoh, katakan kita nak, okay, sebagai business seller, kita nak fokus on zakat kita punya perniagaan lah. So, dekat sini, zakat perniagaan, okay, yang this one, kami refer pada Mr. Arif. Cuma untuk kaedah A dengan B, sebab ikut yang laman web Kedah, dia ada zakat perniagaan untung rugi, zakat perniagaan modal kerja. So, yang ini kami tambah baik. So, user just masukkan. So, kita ambil contoh lah. Okay, katakan zakat perniagaan untung rugi kita ambil daripada hasil jualan untuk setahun. Katakan setahun. Okay, sebelum tu, pastikan masukkan haul berapa, set. Okay, ikut keadaan nasab, ikut negeri lah. Contoh kalau kita cek zakat Kedah kat sini 38. Okey, kita masukkan 38,618,166. Okey, 6. Okey, this one adalah zakat Kedah. So, untuk pastikan dia wajib bayar atau tak, kita masukkan mengikut item masing-masing. Katakan zakat perniagaan untung rugi kita, okey, katakan satu tahun tu kita punya dapat jumlah jualan adalah 40,000. Okey, katakan 40,000. And then berapa belanja kos untuk setahun. So, kita dah tolak kos kalau ikutkan yang standard kami faham lah, adalah kos sepanjang kita uruskan berniaga tu, berapa belanja kita. So, katakan modal apa semua kita keluarkan adalah sebanyak 3 kita buat dalam 25,000 lah. Okay, 25,000. So, dekat sini, kita nak tengok, dia cukup tak haul untuk kita bayar tu. Okay, ikut nisab lah, ikut nisab tu. So, contoh katakan jumlah untung bersih adalah 15. So, dekat sini formula dia adalah kami akan kira berdasarkan dia punya nisab tadi. Adakah cukup nisab untuk kita bayar zakat? Okay. So, macam kat sini 15. So, kurang daripada nisab yang ikut negeri masing-masing. So, tidak wajib bayar. So, misal katakan kita belanja kurang lah. Katakan kita nak dapatkan jumlah bersih lebih daripada nisab tadi. So, katakan 5,000 je kita keluarkan kos untuk belanja bagi tahun tersebut. And then 35,000. Okay. So, masih lagi tak wajib bayar sebab under bawah nisab. So, okay, kita tengok yang ni pula 2,000. Okay, kejap. Kita nak pastikan dia ni 1,500. Kita cuba tengok nanti user boleh play around.
Sekejap. 1,500. Okey. Okey, 1,000 je lah. Okey, 1,000. Okey, so bila okey, dekat bahagian sini dia akan ada this one. Okey, ini yang kami note. Okey, so perkataan tidak wajib bayar adalah bagi jumlah yang kurang daripada kadar nisab yang ditetapkan. So maksud kat sini, perkataan wajib bayar akan muncul bila mana nisab melebihi daripada jumlah untung bersih melebihi daripada nisab yang ditetapkan mengikut negeri. Okey, macam tadi kami tunjuk. Misal kata kurang daripada jumlah bersih kurang daripada nisab. Contoh macam tadi kami masukkan 25,000 kan. So dia akan tidak wajib bayar. Itu semua sama sahaja yang kami buat, yang ada tanda this one. Okey, ada dua ni, wajib bayar dan tak wajib bayar. Semua bahagian item terlibat adalah mengikut pengiraan bagi jumlah bersih tadi. Okey. So nanti user boleh play around. Okey. Okey. Untuk pengiraan semua ada bahagian masing-masing lah. Nanti user boleh tengok, sebab kami kalau nak info mungkin akan panjang pula video nanti kan. Cuma untuk lebih detail, user boleh tengok dekat sini ringkasan yang kami note lah. Okay, kami adjust, kami tambah baik daripada Mr. Arif tadi. So kalau user nak adjust, mungkinlah ada bahagian-bahagian yang mungkin kami terlepas pandang ataupun tersilap ke. So user boleh add on, maksudnya boleh masukkan, boleh adjust dekat sini. Just note saja. Okay, itu sahaja. Okay, untuk zakat juga, okay, sepanjang kami buat research macam yang kami cakap tadi, akan ambil masa lah, sebab setiap kali kami dapat terima client request, kami akan ambil masa untuk tengok dari segi pengiraan, formula yang terlibat, apa semua, baru kami dapat keluarkan satu template lah. Macam kami, mostly kami cakap tadi, kami based on zakat kedah. Okey, sepanjang kami buat tu, kami ada terima, kami ada tengok lah beberapa posting yang menarik perhatian. Okey, ini user boleh rujuk dekat sini, zakat info. Okey, this one kami letak dalam ni sebab nak bagi rujukan. Okey, bagi rujukan, user boleh baca lah zakat-zakat yang terlibat, ada pengiraan dia, macam mana, macam syarat wajib dia apa semua. So kat sini user boleh baca kami punya rujukan kat sini. And then kaedah-kaedah pengiraan. Okey, macam ada juga yang kami ambil daripada zakat Melaka. Kami refer yang mana yang mudah faham, so kami letak kat sini. Okey, so boleh tengok tanpa tolakan macam mana kiraan dia, dengan tolakan macam mana kiraan dia. Dia mengikut negeri masing-masing lah. Macam kami Sungai Petani, so Kedah. Macam tu. Okey, and then dan juga beberapa pertanyaan dari segi hukum, and then persen daripada kadar rate tadi. Ada juga posting yang kami share daripada contoh Encik Syekh Muhammad Syinuti ni. Syinuti ni. So yang ni contoh, kenapa 2.577 kalau untuk Kedah kan, kenapa bukan 2.5? Ada sebab, ada dia punya penjelasan dekat situ. So user boleh direct pergi kepada nama yang kami letak dekat sini, ataupun boleh baca kat sini. Okey, apa yang wajib, apa yang tak, macam mana pengiraan dia. Okey. Okey. And then juga macam mana nak qada zakat tu. Misal kata kita dah cukup nisab tapi kita tak buat on the cukup segenap setahun tu kan. So boleh qadakan dengan pengiraan dia lah. So untuk this issue dan juga ada satu lagi isu berkenaan dengan pengiraan macam kita business owner. So kita nak kira zakat ni dari segi tahun berapa. Macam kami kami letak diri kami sendirilah sebagai IKN, macam mana nak kira cukup tak syarat untuk kami bayar zakat something. Okay, so buat sementara kami buat research tu, kami ada terjumpa satu perkongsian daripada Encik Norman Rizwan ni. Okay, this one adalah business owner. Okay, so kami tertarik untuk share dekat sini sebab kami suka dengan perkataan the power of zakat yang dia share. Okay, so dia sebagai business owner, dia ambil kira macam ni. Setiap kali jualan masuk, so jualan tu dikalikan dengan 2.5. So yang itulah yang akan dizakatkan mengikut perkongsian daripada Encik Norman Rizwan ni. Okay, sementara kami suka share, macam kata setiap kali kita dapat, of course kita nak sucikan harta kita kan. So kita kena buat macam tu. Cuma dari segi hukum, okay, kami juga tertarik untuk share satu lagi posting. Nanti user boleh baca kat sini, iaitu perkongsian berkenaan zakat daripada Ustaz Lariba. Okay, Ustaz ni beliau banyak share berkenaan dengan zakat, daripada zakat
simpanan, zakat harta, apa semua. Yang mana kita mungkin terlepas pandang ataupun kita tahu tapi kita tak ambil tahu. Macam tu. So kami share dekat sini contoh macam perkongsian daripada macam bisnes. Dia nak macam kira Ustaz Lariba ni, dia setiap kali ada isu masuk, dia akan share. Macam contoh kita ambil di sini biar betul bayar zakat perniagaan setiap bulan. Okey, macam kita refer pada business owner tadi, kalau ikut yang pahaman kami lah berdasarkan perkongsian daripada Cik Norman ni, dia setiap kali jualan masuk tu dia akan kali 2.5. Okey, which is good lah. Okey, bagus untuk yang kita faham. Of course, setiap harta yang kita terima akan ada harta orang lain. Maksud dia untuk dikongsikan. Itu zakat lah. Okey. So, kita akan nampak perbezaan kalau kita bayar atau tak. Cuma, kaedah dia tu. Jadi, that's why yang kami share dekat sini, perkongsian berkenaan dengan zakat daripada Ustaz Lariba. Untuk top up ilmu kami juga, as a business owner. Perkongsian dia adalah, isu dia, zakat ni perlukah dibayarkan mengikut hari ataupun mengikut bulan. So, bila masuk perniagaan, so yang kami faham adalah mengikut yang macam syarat, kita back to syarat tadi. Syarat utama zakat adalah kalau ikutkan cukup haul, cukup nisab, Islam, sumber halal dan milik sempurna. Yang tu kalau zakat simpanan. Okay, kalau yang untuk zakat perniagaan, of course dua ni, cukup haul dengan cukup nisab. Okay, so yang kami faham kat sini, should be pembayaran berlaku bila kita nak cukupkan daripada tahun pertama yang, bulan pertama yang kita start sehingga 12 bulan lah. Maksud dia yang kita pengiraan macam contoh, kalau ikut bisnes akan ada profit loss. Yang tu yang jumlah bersih tu dikalikan dengan 2.5 or 2.577 ikut zakat kedah lah. So, itu satu ilmu jugalah. So, kenapa kita buat macam tu? Sebab kita takut nanti ada bahagian yang nisab yang kita tak kira. So, kita nak sucikan, make sure sucikan bila cukup haul dengan cukup nisab tu. Okay. Selain daripada tu, boleh je buat. Tak ada masalah. Berdasarkan Ustaz Lariba share, dia akan lebih kepada kita sedekah lah. So, dia tak bagi kepada wajib. Sebab tak syarat wajib tu. Jadi, kita lebih kepada sedekah. Boleh buat, tak ada masalah. Digalakkan. Cuma, kena ikut pada syarat tadi. So, kami terpanggil lah untuk share di punya posting. Sebab kami buat mudah kira zakat kan. At the same time, kita tambah top up ilmu lah. So, nanti user dapat ni, user boleh tengok posting-posting ni. So, yang ni based on this perkongsian ni adalah daripada isu ni lah, zakat perniagaan. So, daripada satu hamba Allah ni dia share. So, Ustaz jawab dari isu bayar ikut bulan. Okay. And then, ada beberapa Q&A lah yang dalam that posting yang menarik perhatian kami dan kami screenshot untuk kami letak di sini bagi at the same time kita dapat ilmu bersama-sama lah. Okay, dari segi pertanyaan, so boleh tengok kat sini. So bila ada orang tanya, so dia akan jawab. Ini daripada perkongsian yang which is good untuk kita tambah baik dari segi hukum lah dalam bisnes kan. Okay, and then juga ada beberapa rujukan online yang daripada Ustaz Lariba sendiri, iaitu daripada zakat simpanan. Okay, ada maksud-maksud dia semua, macam ada pengiraan dia. So, just klik kat sini, nanti dia akan direct to that link lah. And then, kat sini juga kami letak sekali senarai laman web zakat bagi setiap negeri. So, macam kami, of course, zakat Kedah lah. Yang lain ikut negeri masing-masing lah. Selain itu, kalau misal kata ada adjustment ke atau penambahan ke, user boleh je ubah dekat sini, tak ada masalah. Okay. Okay, sebagai business seller, okay, business owner juga. So, bila kami dapat this issue, so akan ada, of course lah, kita nak kira kalau ikutkan dekat sini, kalau kita pergi dekat yang mudah kira zakat calculator, kalau kita tengok kat sini kan, okay, kalau kita pergi ke zakat perniagaan, dia akan ada bahagian kaedah A, kaedah B. So, nak dapatkan, okay, contoh kat sini just ada secara lamsam, maksud secara genap setahun tu kita masukkan. Cuma, macam ni kita nak dapatkan setiap bulan. Okay, untuk that part, kami masukkan, kami tambah baik, kami letak satu bahagian itu zakat bisnes. Ikut kiraan. Okay, jualan. So, maksud dia, dekat sini, ini adalah kira sebagai profit loss kita lah untuk rugi kita. So, macam mana nak kira? So, dekat sini, kami letak satu lagi sheet iaitu zakat bisnes. Okay, bis. Okay, user boleh guna pakai this part dengan masukkan rate dan juga nisab saja dan berapa jumlah. Yang mana ada selain pada warna pink page ni tak boleh sentuh. So, user boleh sentuh this part lah. Okay. Ikut kami ada letak kat sini rujukan. Okay.
macam mana nak guna? Okay, user, okay, first, klik kanan, move or copy, create a copy, move to end, then okay. So, dekat sini, user boleh mengikut tahun yang user nak bayar lah. Maksudnya, kita genapkan setahun. Macam kami, start business, Ogos. Okay, Ogos punya pengiraan lah. Okay, pengiraan Ogos sampailah bulan Julai. So, bulan Julai tahun depan lah. So, maksudnya Ogos, contoh 2025. So, Julai 2026 baru kita start kira untuk nak tahu sama ada kita wajib bayar atau tak. That zakat lah. Okay, zakat jualan. Zakat perniagaan kita. Okay. So, then. Okay, so katakan kat sini, kita ambil isu untuk 1 tahun. Memang dia start pada Januari. So, kita letak. Okay, contoh katakan business 2005 lah. Okay, 2005. Okay, ikut depends user nak note sebagai apa. So, katakan, okay, ni 2025. So, Januari to December. So, kita masukkan. Okay, jualan ni daripada mana sumber kita terima pendapatan daripada perniagaan kita. Contoh, kami buat bisnes ada 2 apps, iaitu Shopee dengan satu lagi WhatsApp lah. Banyak di antara 2 ni. So, kita masukkan. Katakan Januari 300. Kita ambil 3,000 lah. Okay, 3,000. So, WhatsApp 2,000. Contoh. Okay, dan kat sini kita akan dapat jumlah jualan berapa, untung bersih berapa, belum tolak lagi. Okay, berapa jualan kita punya cost kita buat. Macam contoh kita buat bayar cost aset belanja kita tu, modal kita berapa semua, kita letak semua dalam lebih kurang 1,000. Okay. So, kita dapat 4,000 adalah untung bersih bagi bulan tersebut. So, nanti setiap Januari to Disember, kita akan kira. So, kita akan dapat satu jumlah untung bersih besar. Kita kat sini. And then, kita just masukkan nilai. Contoh, katakan 2.5 adalah kadar ikut negeri. Okay, dan nisab berapa. Nanti dia akan sama saja macam yang tadi. Dia akan kira dekat sini. Okay, wajib atau tak wajib. So, dia punya yang ni kami tambah baik adalah untuk mudahkan kita lah business seller, owner untuk kira bagi adakah kita cukup syarat untuk bayar zakat atau tak untuk bagi tahun tersebut. Maksud dia 1 tahun genap kita berbisnes. Okay. Okay. Itu saja. User just set dekat sini. Yang mana tanda sini kami ada note. Okay. Begitu juga dengan sini. So, nanti dia akan automatic kira. Automatic kira lah untuk sama ada wajib atau tak. Okay. So, kami buat ni adalah untuk macam contoh bagi isu tadi lah. Untuk pengiraan. Okay. Pengiraan sama ada syarat tu cukup atau tak. Okay. Okay, itu sahaja. Okay, back to yang zakat calculator tadi. Macam kalau untuk macam ni kami ada note. Okay, sebelum kami terlupa, kami ada note dekat sini. Boleh baca ringkasan kami juga kat sini. So, bisa kata user nak tambah baik ataupun nak add on daripada yang sedia ada untuk zakat calculator ni. Sebab so far kami buat ni adalah berdasarkan Mr. Arif tadi, template dia. And then tambah baik dari segi beberapa item lah dalam issue this one. Okay. Okay, misal kata user nak tambah baik, mungkin nak add on something ke, just inform, nanti free kami akan take note. Okay, untuk custom new request lah, kami akan kira apa semua dan kami akan inform. Okay, and then misal kata lah masa guna this system template, ada bahagian yang mungkin kami terlepas pandang ataupun pengiraan kami salah, boleh inform juga. Okay, nanti free kami akan take note dan akan adjust mula lah. Okay, kami akan double check dulu sebab so far yang ni kami refer kepada beberapa laman web zakat di Malaysia lah. Okay. And then begitu juga dengan zakat bisnes pun sama. Misal kata nak tambah baik dari segi kolom ke apa ke, boleh inform, kami akan take note. Okay, itu saja. So, nanti user boleh play around, boleh tengok antara perkongsian-perkongsian kami di dalam MKZ ni. Dan sekiranya ada apa-apa persoalan ke apa, just inform, nanti kami akan take note satu persatu. Okay, sekiranya berminat untuk dapatkan mudah kira zakat ni, boleh direct ke DM kami ataupun direct beli di Shopee. Okay, itu sahaja. Thank you. Okay guys, jangan lupa klik button subscribe, like video kami ni dan share dengan member anda yang lain. Okay, gracias.